Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Yang dihormati barisan panel hakim yang arif lagi pastikan keadilan, penjaga masaya setia dengan randiknya, barisan pemikir yang budiman, seterusnya hadirin sekalian. Berdirinya saya di sini adalah untuk mendengungkan sebuah wacana minda yang bertajuk Rukun Negara Tiang Kekuatan Negara Bangsa. Frasa negara bangsa merujuk kepada sebuah watan yang dihuni oleh masyarakat berbilang kaum yang bersatu padu serta berkongsi impak matlamat yang sama, manakala rukun negara pula merupakan ideologi kebangsaan, sebuah kumpas kamat yang digubal pasca tragedi 13 Mei 1969 bagi merawat luka perkauman dan membentuk perpaduan yang jitu. Warga Dewan yang penuh santun, gagasan idea saya yang pertama, prinsip kesetiaan kepada raja dan negara adalah benteng konkret perpaduan kita. Menelusuri huraiannya, institusi yang di-Pertuan Agong bukanlah sekadar hiasan dan pelipatan sejarah, tetapi baginda merupakan payung kedaulatan dan simbol penyatuan mutlak rakyat Malaysia yang rencap dengan pelbagai kaum dan agama. Taat setia kepada payung negara inilah yang mengukuhkan lagi perpaduan kita daripada dipecah belahkan oleh dui standar atau agenda jahat di luar sana. Sebagai murid sekolah, kesetiaan ini tidak perlu diterjemahkan dengan menghunus senjata. Cukuplah kita menyanyikan lagu negaraku dengan penuh hormat. Inilah sumpah taat setia dan aku janji keramat kita selaku generasi pelapis demi membina negara bangsa yang berdaulat. Hadirin yang saya muliakan, meniti kepada gagasan idea saya yang kedua, prinsip keluhuran perlembagaan, lambang keadilan saksama dan payung pelindung warga. Huraiannya, Perlembagaan Malaysia merupakan undang-undang tertinggi negara, sebuah kompas yang memandu perjalanan sebuah sistem demokrasi. Keluhuran perlembagaan menuntut setiap warga negara tanpa mengira kasta atau warna kulit untuk menerima, menghormati dan mempertahankan kandungan perlembagaan yang telah dipersetujui oleh tokoh kemerdekaan kita yang terdahulu. Sebagai contoh yang nyata dan dekat dengan hati kita ialah dengan jelas Perlembagaan Persekutuan dengan jelas menjamin hak pendidikan kanak-kanak di bawah perkara 12 tanpa mengira latar belakang keluarga maupun status ekonomi. Impaknya, kewujudan kepelbagaian sistem sekolah seperti SK, SJK Cina dan Tamil yang hidup terus subur saling melengkapi hari ini. Sidang saksi yang budiman, seterusnya kita singkap pula jendela saya yang ketiga dan terakhir. Prinsip kesopanan dan kesusilaan membentuk modal insan yang bermoral tinggi dan berkarakter tinggi. Huraiannya mudah. Nilai kesopanan mendidik kita supaya saling menghormati, menjaga tutur kata dan tingkah laku, menghargai perbezaan sama ada di alam nyata maupun alam maya. Sifat inilah yang menjadi tembok kebal perpaduan. Sebagai contoh, kempen budi bahasa budaya kita telah berjaya membentuk watak murni murid. Amalan sekecil memberi salam apabila bertemu guru, mengucapkan terima kasih dan sikap bantu-membantu telah menjadi budaya kita. Nilai inilah yang menjadikan perpaduan kita lebih ampuh. Sebelum kaki melangkah pergi, sebelum titik menemui nokta, marilah kita pasak renungan ini sedalam-dalamnya ke dalam sanubari. Proses pembinaan negara bangsa bukanlah semula memetik jari atau membalikkan tapak tangan. Ia menuntut komitmen yang jitu, terutamanya daripada bahu generasi seperti saya yang akan mencorakkan masa depan watan ini. Kesimpulannya, marilah kita menggenggam erat kelima-lima rukun negara secara syumul. Gading dibasuh di dalam raga, mari diletak di atas meja sama menghayati rukun negara bangsa makmur bersaja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.